Ramai orang tanya saya, lebih baik simpan emas ataupun perak? Jawapannya mudah tuan-puan, kedua-dua emas ataupun perak masing-masing ada peranan. Emas ialah penyimpan nilai, ia stabil, tidak mudah jatuh dan sesuai untuk melindungi kekayaan jangka masa panjang. Emas ini sesuai untuk orang yang tenang dan konsisten. Perak pula ialah aset industri, digunakan dalam elektronik, solar, perubatan dan teknologi. Permintaannya datang dari kepulauan dunia, bukan sekadar simpanan semata-mata. Harga perak memang lebih turun naik, tapi sebab itulah potensi pertumbuhannya lebih besar. Dengan modal yang kecil, kita boleh kumpul berat perak yang lebih banyak. Ringkasannya begini tuan-puan, emas melindungi nilai, perak potensi pertumbuhan. Tidak perlu pilih satu dan buang satu. Penyimpan aset yang bijak ialah imbang kedua-duanya. Simpan emas untuk kestabilan, simpan perak pula ialah untuk peluang. Yang penting bukan apa yang kita simpan, tetapi kenapa dan untuk apa kita simpan. Kalau mahu mulakan daripada yang kecil dan faham fungsi setiap aset yang kita pegang. Jom kita mula dulu. Pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.